Nina, kenapa saya buat lempeng tak jadi lempeng saya tak lembut, lempeng saya tak gebu. Kadang-kadang saya buat terjadi liat pula. Tak sama macam orang lain buat. Okey, ini nisbah yang betul macam mana cara nak hasilkan lempeng yang jadi tu. Ini cara Mak Nina. Jom kita buat. Hanya menggunakan blender saja, Nina masukkan 1,5 mangkuk tepung gandum. Kalau ada cawan, guna cawan. Lepas tu 2 sudu setengah juga minyak masak. Okey, lepas tu 1 biji telur. Telur ni awak pecahkan kat luar dulu lah, kadang-kadang tembelang. Okey, lepas tu awak masukkan juga garam sikit. Lepas tu air ni 2 mangkuk juga. Lepas tu blend. Tekstur dia akan jadi macam ni. Kalau guna cawan, awak guna cawan je tau sampai siap. Okey, lepas tu bolehlah terus masukkan dekat pan macam gini. Layang-layangkan je dekat atas. Nanti jadilah bulat macam ni kan. Macam mana kita nak tahu cara dia masak? Dia dah masak. Okey, putih tu akan menghilang. Lepas tu boleh kita flip. Api tak payahlah besar-besar. Lepas tu terus je flip macam ni. Tunggu sekejap dalam 1 minit. Angkat, dah siap. Bolehlah makan dengan sambal. Simple je. Kalau awak ada cara lain, bolehlah kongsikan dengan Nina ada kat bawah ni. Komen tau. Itu saja untuk kali ni. Bye-bye.